berjanji dan ku bersumpah setia, demi Tuhan dan negara akan ku korbankan jiwa. Aku berjanji akan... Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berhimpun dan berkumpul dalam perhimpunan rasmi mingguan serta majlis peluncuran Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah bagi tahun 2026. Bulan Kemerdekaan merupakan satu wadah untuk kita menyemarakkan semangat patriotisme, mengenangkan jasa pejuang terdahulu serta menyuburkan rasa cinta akan tanah air dalam jiwa setiap warga sekolah. Marilah kita bersama-sama menghayati sambutan ini dengan penuh rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami menandah tangan penuh kesyukuran kepadamu kerana dengan limpah rahmat dan izinmu dapat kami berkumpul pada hari yang penuh bermakna ini bagi menjayakan majlis pemimpin terdahulu yang telah berusaha mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, semai dan suburkanlah dalam hati kami rasa cinta akan negara, semangat patriotik, perpaduan dan sikap saling menghormati. Jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, hidup dalam suasana aman dan harmoni, tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Jadikanlah kami murid yang rajin belajar, berakhlak mulia, menghormati guru dan ibu bapa serta sentiasa hidup dalam suasana harmoni. Ya Allah, berkatilah segala aktiviti yang kami jalankan sepanjang bulan kemerdekaan ini dan jadikanlah sambutan bulan kemerdekaan ini sebagai pemangkin semangat untuk kami terus mengejar kecemerlangan, berdisiplin dan berbakti kepada agama, bangsa serta negara tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rakyat Malaysia berikhlas akan mengumpulkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara. Yang sentiasa mengingati kemerdekaan. Okey, bilakah hari kemerdekaan Malaysia? Tahunnya? 1957. Ya, 1957. Itu sebab sepanjang bulan Ogos ini, hari ini 10 hari bulan Ogos 2026, kita melancarkan sambutan bulan kemerdekaan di peringkat sekolah sepanjang tahun. Ya, Hari Malaysia bila? Tahun bila?
Ya, 1963. Itu sebab 2 bulan ni ada. Lepas tu ada nyanyian patriotik, pertandingan, ada pertandingan salja dan sebagainya sepanjang sambutan nilai kemerdekaan. Kita ada aturan juga. Ya, dalam perlembagaan kita pun ada aturan dia ya. Bagi agama Tuhan ialah agama Islam, jadi kena patuhlah. Sekarang mereka sudah tahu ni kita selesai. Ya, dengan 89 orang muslim, saya melancarkan pelancaran peluncuran hari kebangsaan tingkat sekolah yang ke-69. Sekian, terima kasih. Berjanji dan ku bersumpah setia demi Tuhan dan negara, akan ku korbankan jiwa. Aku berjanji akan satukan semua, kita bertahan bersama tanah air yang tercinta. Semangat wajah kan ku bertaruhkan nyawa demi sejahtera semua negaraku yang merdeka. Terus melangkah, tetap terpahat di dada, kita sejahtera bersama Malaysia. Malaysia. Aku berjanji kepada Ibu Pertiwi, kekal berpaduan ini terasa semangat madani.